Sini siapa yang suka menabung? Kalau anda suka menabung, video ni untuk anda. Dengar video ni betul-betul, dengar video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Kalau tuan-puan suka menabung duit cash ataupun tunai, sebenarnya tuan-puan sedang buat saving untuk short term, simpanan jangka masa pendek. Kalau tuan-puan nak simpanan tuan-puan kekal lama, untuk simpanan jangka masa panjang untuk long term 2 hingga 3 tahun dan ke atas, lebih baik kita simpan emas, iaitu dinar ataupun gold bar. Kenapa saya tuan-puan simpan emas dalam bentuk dinar ataupun gold bar? Sebabnya bila mana kita simpan ataupun menabung emas ni, banyak benefit yang kita akan dapat. Dan kita tahu emas ni untuk simpanan jangka masa panjang, emas ni untuk simpanan long term 2 hingga 3 tahun dan ke atas. Dan kita tahu confirm harga emas untuk masa akan datang akan naik bertetap. Sebab emas ni kalis inflasi, tak mudah bocor dan senang dicairkan. Tapi duit tu kalau tuan-puan memang nak simpan untuk jangka masa pendek, short term, tuan-puan boleh terus simpan dalam bentuk cash ataupun tunai, dan tak ada masalah. Jadi untuk tuan-puan yang rancang nak kahwin 2-3 tahun akan datang, ataupun nak pergi haji umrah 2-3 tahun akan datang, ataupun nak beli rumah 2-3 tahun akan datang, lebih baik tuan-puan alihkan simpanan tuan-puan kepada bentuk emas. Jadi yang mana masih ragu-ragu bolehkah aku simpan emas ni, tuan-puan boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu tuan-puan mulakan simpanan yang pertama. Tuan-puan boleh mula serendah RM100 ataupun ikut bajet masing-masing. So, dapat satu, cik komen. Jangan lupa follow.